Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Ahmad Salim dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Nama saya Muhammad Azmi bin Amiruddin dan pada hari yang penuh bermakna ini, saya akan membentangkan serta memperjelaskan hasil karya kesusasteraan kanak-kanak nukilan saya sendiri. Karya ini merupakan sebuah buku cerita bergambar yang diberi tajuk Jambatan Pelangi Hutan Hijau. Tujuan utama penghasilan karya ini adalah untuk menyediakan bahan bacaan yang bukan sahaja menghiburkan, malah syarat dengan elemen didaktik yang mampu membentuk sasiah murni dalam kalangan pembaca cilik kita, iaitu murid-murid. Sebelum saya melangkah jauh ke dalam analisis naratif, izinkan saya membentangkan terlebih dahulu tentang sinopsis dan jalan cerita yang menjadi tunjang kepada naskah ini. Kisah ini berlatarkan sebuah kawasan yang aman dan harmoni yang dikenali sebagai hutan hijau. Namun, keharmonian itu teruji apabila satu kejadian alam yang sangat dahsyat, iaitu ribut besar telah melanda kawasan tersebut pada waktu malam. Kesannya, jambatan kayu yang merentasi Sungai Permata telah musnah sama sekali. Keadaan ini menjadi satu konflik yang besar buat komuniti haiwan kerana tanpa jambatan tersebut, mereka tidak lagi mempunyai akses ke dusun buah-buahan yang terletak di seberang sungai. Sekiranya bekalan makanan dari dusun tersebut tidak diambil, maka seluruh penghuni hutan hijau bakal berdepan dengan ancaman kelaparan. Di sinilah kita diperkenalkan dengan watak Ganto, iaitu seekor gajah yang sangat kuat. Ganto yang berasa sedih melihat kemusnahan jambatan tersebut telah cuba memperbaiki keadaan secara bersendirian. Dengan penuh keyakinan, dia berkata kepada dirinya sendiri bahawa dia cukup kuat untuk menolak kayu balak besar ke arah sungai tanpa bantuan sesiapa pun. Walau bagaimanapun, hakikatnya, kekuatan fizikal semata-mata tidak mencukupi kerana kayu balak itu ternyata terlalu berat untuk digerakkan oleh seekor gajah sahaja. Pada masa yang sama, budi si memerang juga membantu dengan mengumpulkan ranting-ranting kecil di tepi air. Untuk apa? Untuk membina tapak jambatan. Namun, usaha budi menemui kegagalan apabila ranting tersebut terlalu rapuh dan mudah patah apabila dipijak. Menyedari bahawa usaha secara individu tidak mendapatkan hasil, serisi burung telah terbang tinggi untuk memanggil Kiki si tupai yang terkenal dengan kelincahannya. Seri menegaskan satu mesej yang sangat penting, iaitu mereka tidak boleh melakukan tugas ini sendirian dan mestilah bekerjasama. Maka bermulalah satu fasa perancangan yang teliti untuk membina jambatan yang baru secara bersama-sama. Dalam proses pembinaan ini, setiap watak memainkan peranan yang unik mengikut kelebihan masing-masing. Contohnya, Ganto menggunakan belalainya yang kuat untuk mengangkat kayu balak besar, manakala Budi bertindak sebagai pemberi arahan memastikan kedudukan kayu tersebut adalah tepat. Manakala Kiki pula dengan tangkas melilit kayu-kayu tersebut menggunakan akar kayu yang panjang bagi memastikan binaan tersebut kukuh dan tidak terlerai ditiup angin. Seri pula berperanan sebagai mata di udara, iaitu memberikan amaran jika terdapat ruang kosong yang perlu ditutup segera. Hasil daripada keserasian dan kepantasan mereka bekerja, jambatan tersebut berjaya disiapkan. Akhirnya, hutan hijau kembali ceria dan harmoni. Dan semua haiwan dapat menikmati semula buah-buahan daripada dusun tersebut. Seterusnya, saya akan membedah elemen naratif yang menjadi tulang belakang kepada cerita ini. Elemen pertama yang saya ingin huraikan ialah tema. Tema utama dalam cerita ini ialah kepentingan semangat kerjasama dan kolaborasi dalam komuniti bagi mengatasi cabaran yang sukar.
Persoalan utama yang cuba saya ketengahkan ialah kekuatan fizikal bukanlah segala-galanya jika tidak disertai dengan kebijaksanaan dan kesediaan untuk menerima bantuan orang lain. Hal ini jelas terpapar melalui watak gantung yang pada mulanya terlalu bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri, tetapi akhirnya menyedari bahawa sinergi bersama rakan-rakan lain memberikan hasil yang lebih bermakna. Elemen kedua pula ialah watak dan perwatakan. Gantos si gajah digambarkan sebagai tokoh yang mempunyai kekuatan fizikal luar biasa. Namun dia mempunyai sifat kemanusiaan yang lebih mendalam, iaitu rasa sedih terhadap nasib rakan-rakannya. Budi si memerang pula mewakili sifat kerajinan dan mempunyai ketelitian. Yang hal ini dikatakan demikian kerana dia mempunyai pengetahuan teknikal untuk membina tapak yang kukuh. Seri si burung merupakan watak yang bijak dan berpandangan jauh, bertindak sebagai penggerak kepada kerjasama kumpulan. Manakala Kiki si tupai pula melambangkan kemahiran teknikal dan kelincahan yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Gabungan perwatakan yang berbeza ini membentuk satu pasukan yang lengkap dan seimbang. Ketiga, dari aspek plot, cerita ini disusun mengikut urutan kronologi yang mudah diikuti oleh kanak-kanak. Bermula dengan eksposisi yang memperkenalkan latar hutan hijau dan kemusnahan jambatan. Plot perkembangan melalui konflik apabila setiap watak gagal menyelesaikan masalah secara bersendirian. Klimaks cerita pula dicapai semasa babak pembinaan jambatan di mana semua haiwan bekerjasama secara bersepadu. Akhir sekali, peleraian menunjukkan kejayaan mereka dan kembalinya keharmonian dalam hutan tersebut. Aspek latar juga memainkan peranan yang sangat penting. Latar tempat di Sungai Permata dan Dusun Buah-buahan memberikan gambaran alam semula jadi yang dekat dengan jiwa kanak-kanak. Latar masa yang digunakan adalah selepas ribut besar yang melambangkan tempoh pemulihan dan harapan. Latar masyarakat pula menunjukkan komuniti haiwan yang hidup saling bergantung yang mana merupakan metafora kepada masyarakat manusia yang ideal. Mengenai sudut pandangan, saya menggunakan teknik penceritaan orang ketiga serba tahu. Teknik ini membolehkan pembaca memahami emosi gantung yang sedih, pemikiran seri yang strategik dan kesungguhan budi dalam bekerja. Manakala dari segi gaya bahasa pula, saya memilih bahasa yang puitis namun ringkas agar keindahan bahasa itu dapat dinikmati tanpa mengelirukan pembaca. Penggunaan personifikasi di mana haiwan diberikan sifat-sifat manusia membantu kanak-kanak untuk berempati dengan watak-watak tersebut. Dialog-dialog yang digunakan pula adalah pendek dan berimpak bagi menunjukkan emosi dan tindakan yang pantas. Akhir sekali, saya ingin menyentuh tentang nilai murni dan pengajaran. Nilai yang paling utama adalah bekerjasama atau bergotong royong. Pengajaran yang ingin saya sampaikan ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Cerita ini mengajar kanak-kanak bahawa setiap individu mempunyai kelebihan tersendiri dan tidak ada sesiapa pun yang lebih hebat daripada yang lain. Selain itu, nilai ketabahan dan keberanian juga ditonjolkan melalui usaha mereka yang tidak berputus asa walaupun pada mulanya mengalami kegagalan. Sebagai penutup, saya berharap karya Jambatan Pelangi Hutan Hijau ini bukan sahaja dapat memenuhi keperluan akademik bagi akademik mereka, tetapi malah memberikan impak positif kepada perkembangan moral kanak-kanak. Sesungguhnya, sastra adalah cerminan masyarakat dan melalui cerita ringkas ini, saya ingin menyemai benih keharmonian dalam generasi akan datang. Sekian sahaja pemenangan saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan sepanjang menonton video ini. Terima kasih.